bersihkan nama baik aku balik. Aku dah cuba cara baik dengan cara undang-undang. Kita dah berjumpa di balai polis, polis pun kau tak hormat. Ya, sampai polis dah bengang gila dengan kau, sampai polis nak masukkan kau penjara, tahu tak? Sebab kau biadab dengan polis. Ni aku cakap. Aku bukan jenis macam diorang, si itu sebelah, si janda karat, si itu nak menyiasat. Tak, no. Aku cakap benda betul. Kalau aku tak betul, kalau aku tak betul, mungkin aku macam diorang lah. Si itu sebelah, si itu gitu. Tak, saya tak macam itu. Reka, kau minta maaf. 2 hari aku kasih kau masa. Kalau tidak, memang aku up kau punya video. Satu Malaysia akan benci kau. Itu je aku cakap. Ya, aku tak main-main kali ni. Warga Malaysia nggak tidur. Ya, sombong konon dia tarik report bunda penceroboh, padahal sebab dia tak bawa grant. Bunda, yang benda-benda itu jangan ni dulu bunda. Saya bagi masa dia tolong sampaikan 2 hari. Di Malaysia artis tak claim nama dia artis. Perasan Reka gorgeous artis lu engkau artis. Orang Malaysia yang artis dekat sini pun tak ada. Siti Nurhaliza tak pernah. Saya Datuk Siti Nurhaliza artis tak pernah. Ya. Ya, engkau bukan siapa-siapa ngaku-ngaku engkau Reka gorgeous artis. Ya, saya straight to the point. Saya sebut nama Reka. Mari sini. Nak point apa? Nak point nak saman aku? Silakan. Aku dah ada bukti semua. Yakinnya kamu? Iya kah? Cubalah kau berkata benar sikit. Jangan banyak tipu-tipu. Kau cakap aku kurang ajar dengan polis ya? Sedihnya ya. Saya tak kurang ajar dengan polis ya. Tetapinya polis tu meleraikan ya. Meleraikan supaya kau dengan aku jangan bergaduh-gaduh kat dalam tu. Sebab kita sama-sama je orang asing ya. Kau orang asing, aku pun orang asing. So apa masalah dia ya? Bila kau minta sunscreen, duit sunscreen dengan aku cakap dengan polis tu. Dia pun ada sailang anak tim aku. Banyak disailangnya. Ratusan ribu dia ambilnya. Ya, jadi saya cakap dengan dia, kalahlah setakat aku hutang apa-apa 7,000 sunscreen kau. Ya Allah, komisen aku tu lagi banyak lah. Kalau aku hit reward pun banyak reward aku kat situ. Ya, tapi disebabkan kau selang ya, kau hasut anak tim aku ke sana sini ya. Jadinya huru-hara perniagaan tu ya, sebab engkau juga yang huru-harakan. Lepas tu kau tuduh orang. Kau kata orang nak jatuhkan kau, padahal kau yang jatuhkan diri kau sendiri. Kau korek lubang, kau jatuh sendiri. Cuba kalau kau jaga anak-anak tim kau tak hasut sana sini. Kau panas dekat aku kan?